Kejadian pertama. Perhatikan kenari merah ni. Tengah berhenti kat lampu merah, tiba-tiba kena sondol dari belakang. Aduh, nasib baik tak kuat sangat. Tapi tercabut jugalah lampu belakang kenari tu. Moga dipermudahkan segala urusan. Dia ingat jalan raya ni Lita Lumba Sepang ke apa? Tengok apa jadi. Seterusnya, inilah akibatnya bila jenis yang suka pentingkan diri salah lorong. Bila tahu salah lorong, jangan berani-berani nak pancung. Perhatikan apa yang berlaku. Oi! Terkejut aku. Seterusnya, rider ni memang rare betul ya. Dah tahu cuaca tengah hujan dengan jalan licin, masih berani lagi nak tunjuk aksi ala-ala Valentino Rossi. Kan dah mendapat? Nasib baik tak melayang ke tempat lain. Ingat bro, Lita Sepang pun cuti kalau hujan lebat macam ni. Tak pasti apa sebenarnya yang berlaku dekat dua rider ni. Tapi kalau tengok betul-betul, macam kena sondol dengan kereta dari belakang. Naya rider seorang tu sebab tergempap dekat belakang kereta. Moga dipermudahkan urusan dan semoga cepat sembuh, bro. Ni pula kes lalai. Korang perhatikan kereta 4x4 kat depan ni. Macam manalah dia boleh pergi langgar belakang kita kat depan tu. Jalan tengah tenang kot. Ini sah kes lalai tengok telefon atau berangan lah ni. Nasib baik tak laju sangat. Kalau tak memang hancur. Gara-gara nak elak pejalan kaki, rider ni pula yang jadi mangsa. Min rasa Malaysia kena buat kursus khas untuk pejalan kaki ni. Biar sel-sel otak mereka berhubung sikit sebelum melintas. Kesian rider tu. Tak pasal-pasal tanggung kesakitan. Sudah jatuh ditimpa tangga betul. Niat hati nak tukar lorong sebab nampak ada aksiden dekat depan. Sekali dengan aku sekali kena hentam dari belakang. Aduh. Orang depan aksiden, kita kat belakang pula yang jadi mangsa baru. Ini lagi satu kes seram. Kali ni lori kren pula yang hilang kawalan. Tak pasti apa punca sebenar, sama ada dia cuba nak elak lampu merah atau memang brek dia yang tiba-tiba rosak. Yang pasti, kenderaan besar macam ni, kalau hilang kawalan, memang mengundang bahaya besar dekat orang sekeliling. Yang ini pula kes lain macam sikit. Bukan kes mabuk ketum atau arak tapi penangan dadah jenis piu-piu. Memang makin berleluasa dan merisaukan dah benda ni sekarang. Tengoklah apa jadi dengan budak ni. Punyalah hayal sampai mengalahkan orang mabuk. Bahaya betul spesies macam ni kat atas jalan. Siapa nak lanyak dulu ke bang ni bang? Tengok piu-piu punya penangan. Gila babi lah. Piu-piu. Tengok. Bagi tengok piu-piu. Dah langgar orang. Piu. Itu. Ini bukan mabuk, bau pun tak nak. Kan? You buat drama ke apa ni? Ha? You bikin drama? Ha? You makan piu-piu lah ni, macam ni. Ayo yo, yang ada kada walai, siapa kada nak ada? Tengok dia berlari-lari pula nampak. Dia dah pergi ke sana lah. Hey! Lari.
Sini, sini. Dia duduk sini. Ini tak boleh ni, kena pegang ni. Mati dia kan. Kena langgar kan. Korang perhatikan rider ni. Tengah syok santai jalan lurus, tiba-tiba sebuah kereta merah keluar simpang secara melulu. Tak pasal-pasal abang rider kita yang jadi mangsa disebabkan kebodohan orang lain. Perhatikan kereta polis ni. Tiba-tiba masuk simpang mengejut. Mungkin dia curiga dengan kereta 4x4 tu kot. Rupanya salah faham je benda ni. Tapi itulah, bila masing-masing letak ego kat depan, memang tak nak kalah lah jawabnya. Benda kecil boleh bawa bincang. Tapi sebab ego melituk kepala, terus jadi drama besar tengah jalan. Korang tengoklah sendiri, siapa yang paling terpaling betul kat sini. Kita. Sikit lagi nak aksiden. Hai, macam ni lah jadinya bila sejenis terburu-buru nak masuk simpang. Nasihat Min, hati-hati ketika memandu, okey? Yang ni pula buang sampah merata-rata. Patut kena saman ni. Kenapa kerusi roda boleh ada tengah lebuh raya? Ni kalau rider langgar boleh jadi arwah.